Kalau nak cerita pasal Marsha Milan, memang rasa terinspirasi sikit. Dia sebenarnya ada impian yang dah lama tersimpan. Kalau berjaya sampai ke pentas akhir anugerah juara dagu ke-40, hasrat dia jelas, nak menangi trofi vokal terbaik. Marsha kata, anugerah lain macam persembahan terbaik atau tempat kedua, ketiga, dia dah pernah rasa. Tapi vokal terbaik tu lain sikit. Memang impian ramai penyanyi. Dia cakap, kalau ada rezeki, bersyukur. Kalau tak pun, dia percaya bila kita luahkan harapan, seolah-olah kita tarik ia lebih dekat dengan diri kita. Dan lagu yang dibawa, Tangisan Seorang Pendosa, ciptaan Marsha bersama Hazama, memang perlukan penghayatan emosi yang dalam. Marsha cerita, lagu tu ada elemen watak macam insan berdosa, pengemis dan perjalanan batin yang berat. Jadi dia nak bawa persembahan tu secara lembut, tapi penuh emosi. Idea persembahan sebenarnya dah ada, tapi dia tunggu pengesahan ke peringkat separuh akhir dulu sebelum betul-betul olah konsep. Selain lagu dia, antara karya lain yang bakal bersaing di SFMM 40 adalah Hijab Rindu, Nur Cinta, Nostalgila, Lemah, Kerana Ego, Pernah Punya Aku, F, Tiwi Karma, Puaskah dan 1000 Tahun Lagi. Dan jangan lupa lagu-lagu saingan lain macam Tak Adil, Semacam Pandora, Takdir dan Rasa, Cak-Cak Cekuk, Hilangmu Tak Terganti, Kamu, Kemana Ni, Menyala dan Lumangat Ukudika. Rasa macam setiap penyanyi ada cerita sendiri, setiap lagu ada jiwa sendiri. Yang penting, Marsha nak bawa lagu dia dengan hati. Dan siapa tahu, mungkin impian vokal terbaik tu akhirnya jadi kenyataan. Kalau nak, saya boleh buat versi tajuk clickbait, deskripsi dan hashtag untuk YouTube yang betul-betul tarik orang komen dan tengok video ni. Nak saya buat terus? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.